Oh, sekejap ada belakang. Kita bagi kawan kita belakang. Imam Syafi'i radhiyallahu taala sudah mengatakan bid'ah itu terbagi pada dua, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Adakah ia berdasarkan benar dan dalil ataupun bid'ah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i bid'ah dalam bentuk keduniaan ataupun bentuk ibadah? Minta Prof jelaskan. Kita ni Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia sebenarnya dia tak pernah guna kata bid'ah dhalalah ataupun bid'ah hasanah. Dia tak pernah kata. Dia kata al-bid'ah bid'atan mazmumah wa mahmudah. Bid'ah itu bid'ah dua. Satu yang keji, satu yang dipuji. Yang keji itu dia buat contoh. Yang dipuji itu dia buat contoh. Contoh yang sama dikutip dan diluaskan oleh Al-Izz Abdul Salam, juga sebut bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Contoh kita nak tahu tu bukan nama, kita nak tahu tu apa dia. Ramai orang dia cuba ambil nama. Jadi oleh kerana ada nama bid'ah hasanah ni, dia pergi pelekat habis kat benda dia yang dia buat bid'ah hasanah. Kalau dia kebah duit mayat pun dia kata bid'ah hasanah. Kalau dia buat, mereka katakan hatta An-Nawawi rahimahullah menyebut bid'ah hasanah dan bahagi 5 tentang pembahagian. Pembahagian itu dibuat oleh Al-Izz Abdul Salam sebelum itu. Dia bahagi juga 5 tentang termasuk bid'ah wajib, sunat, makruh dan seumpamanya. Apa yang mereka kata bid'ah hasanah tu, mereka kata seperti buat sekolah, buat buku, kumpul Quran. Kalau kita semak perkataan mereka, kita akan dapati yang mereka maksudkan bid'ah hasanah, bid'ah yang tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan ibadah khususiyah. Mereka tak pernah kata tambah salat 2 rakaat bid'ah hasanah. Mereka tak kata. An-Nawawi dia menyebut umpamanya tentang bid'ah hasanah, tapi dia di dalam kitab Al-Azkar mengutuk ataupun dengan kutukan yang keras kepada mereka yang mengiringi jenazah dengan membaca Al-Quran. Kata dia, jangan kamu terpengaruh dengan banyaknya amalan orang yang sesat. Dia tak kata hasanah, padahal dia bagi hasanah. Awak dia tak kata hasanah. An-Nawawi yang sama mengkritik dan menyanggahi sunnah dan bid'ah. Amalan mereka yang menetapkan membaca suratul An'am pada hari yang ke-17 pada bulan Ramadan. Kenapa dia kata demikian? Padahal apa salahnya surah An'am? Surah baca dalam semayang, memang boleh baca pun, tapi amalan menetapkan itu dibid'ahkan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebab apa? Sebab yang Nawawi memang sebut bid'ah hasanah, tapi dia bukan sebut tentang ibadat, dia sebut tentang benda lain. Masalah kita, orang kita ni ambil cop orang lain, cop tu pi pelekat kat barang lain. Ambil cop kicap pi bubuh kat sos tomato. Lalu dia kata bid'ah tu ada dua. Depa ni duk ingat dah satu. Kita kata ulama dah abang dah dua. Memang ulama abang dah dua, tapi yang ulama kata hasanah, yang ulama kata dhalalah, hampa kata hasanah. Hampa kalih cop. Kita bukan jahil sehingga tidak membaca kitab para imam, tetapi menyalah. Sebahagian hak kata tu bukan tahu. Imam Syafi'i dah duk kata dah bid'ah hasanah. Cik dia sedap bila bid'ah, hatta perkataan bid'ah hasanah Imam Syafi'i tak sebut. Tak apalah, mungkin maksud dia sama, tapi dia sebut mazmumah, dia sebut mahmudah. Dan kemudian cuba cetuskan imam-imam ini. Kemudian kita tengok hak mengaku Syafi'i di Malaysia seorang ni, mai orang lain daripada ni mazhab Imam Ahmad Hanbali, oh tak boleh, Hanbali tak boleh kat Malaysia. Kita Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala disebut dalam puisi dia. Dia kata qalu yazuruka Ahmadu wa tazuruhu,
qultul fadailu la yughadiru manzilahu in zarani fabi fadlihi wa in zurtuhu fali fadlihi fal fadlu fil halaini lahu. Mereka menyatakan Ahmad bin Hanbal itu menziarahi engkau dan engkau menziarahi Ahmad bin Hanbal. Aku menyatakan, kata Syafi'i, sesungguhnya kelebihan-kelebihan itu tidak akan meninggalkan tempatnya. In zarani fabi fadlih au zurtuhu fali fadlih. Jika dia Ahmad bin Hanbal itu menziarahi aku disebabkan kerana dirinya yang mulia, kerana sifat mulianya, maka dia ziarah aku. Jika aku menziarahinya kerana aku ingin mencari kemuliaannya, dan kemuliaan itu di dalam kedua-dua keadaan itu balik kepada Ahmad. Tawaduknya Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad balas puisi dia tentang bahawasanya kelebihan, keafdalan dalam semua keadaan itu balik kepada Syafi'i. Ini Imam Syafi'i. Imam Ahmad banyak mengambil fiqh, kepahaman fiqh daripada Asy-Syafi'i, dan Asy-Syafi'i banyak mengambil hadis-hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Tu Tok Syekh mazhab. Mai nak buah kat bawah ni lebih lajak pada laju, duk lawan sesat orang mazhab lain. Ini semua yang berlaku fanatik ini disebabkan tak tahunya sejarah mazhab. Setengah tu duk sebut Imam Syafi'i, kita duk kata dah. Dia duk ingat Syafi'i bin Lebay Husin mana? Kampung dia baru mati 16 tahun lepas lah. Ini Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun, hidup 150, meninggal pada tahun 204 Hijrah. 1200 tahun lebih dah meninggalkan kita. Banyak benda yang ada pada zaman dia tak ada pada zaman, ada pada zaman kita tak ada pada zaman dia, yang ada pada zaman dia tak ada pada zaman kita. Setengah ada mengaku Syafi'i, kita ni Syafi'i, depa ni bukan Syafi'i. Ada mengaku tu kadang-kadang subuh pun tak mai. Sembang di kedai kopi macam dia lebih daripada orang . Wallahu musta'an. Imam dihormati, tapi baca bahan dia yang asal, baca bahan dia yang asal. Ada soalan tuan?